Selamat datang. Di sini, kita akan kupas topik-topik yang nampak rumit menjadi sesuatu yang lebih mudah difahami. Hari ini, kita nak selami salah satu keputusan terbesar dalam hidup kita. Kenapa dan macam mana kita pilih pasangan? Petikan ni kan, memang kena sangat dengan misteri tarikan. Kenapa agaknya orang yang nampak sempurna untuk kita tu kadang-kadang tak rasa apa-apa pun. Tapi orang yang tak dijangka pula boleh buat kita rasa lain macam. Jom kita cuba rungkai misteri ni. Sepatutnya pilih pasangan hidup ni satu proses yang logik kan. Tapi selalunya ia rasa macam satu teka-teki yang pening. Penuh dengan persoalan yang macam tak ada jawapan. Soalan yang bagus kan? Untuk faham semua ni, kita kena tengok lebih dalam lagi. Bukan setakat apa yang nampak kat luar je, tapi kita kena terokai daya-daya psikologi dan biologi yang tersembunyi, yang sebenarnya membentuk keinginan kita. Okey, sains sebenarnya ada beberapa teori yang menarik untuk jelaskan semua ni. Dan kita akan mulakan dengan yang paling asas, iaitu sejarah evolusi kita sebagai manusia. Maksudnya, teori ni kata ada naluri purba dalam diri kita yang masih berbisik masa kita pilih pasangan, walaupun kita tak sedar pun. Yang menariknya, bisikan naluri ni berbeza antara lelaki dan perempuan. Kalau ikut pandangan ni, lelaki secara nalurinya akan tertarik pada tanda-tanda kesuburan dan kesihatan. Dan perempuan pula, secara tak sedar, akan cari ciri-ciri yang menunjukkan kestabilan dan keupayaan untuk memberi jagaan serta perlindungan. Tapi, ia bukan pasal biologi semata-mata. Ada pula teori pertukaran yang kata kita ni macam buat kira-kira untung rugi. Lebih kurang macam kita tanya diri sendiri, berbaloi tak? Apa yang dia ada, kelakar ke, status ke, baik hati ke, sepadan tak dengan apa yang aku tawarkan? Teori imago ni pula lagi mendalam. Ia kata kita ni secara tak sedar tertarik pada orang yang ingatkan kita pada penjaga kita masa kecil dulu. Kadang-kadang sebab kita nak rasa semula keselesaan zaman tu, atau mungkin juga sebab kita nak cuba betulkan luka-luka lama. Okey, jom kita letak tepi semua teori ni sekejap. Apa yang kajian betul-betul tunjukkan? Apa yang kita semua, tak kira siapa, cari dalam seorang pasangan? Rupa-rupanya, jawapannya agak sama untuk semua orang. Tak kisahlah kajian dibuat di mana pun, ada 10 ciri ni yang sentiasa jadi pilihan utama dalam pasangan untuk jangka masa panjang. Okey, yang pertama sekali, mestilah kehangatan dan kebaikan. Diikuti rapat dengan keikhlasan dan keterbukaan intelektual. Betul tu. Lepas tu kita ada kebolehpercayaan, sifat berhati-hati dan yang sangat penting, kesetiaan. Dan senarai ini bersambung dengan altruisme, sifat suka menolong, potensi untuk jadi ibu bapa yang baik dan juga kestabilan emosi. Dan akhir sekali, sifat mudah bergaul. Maksudnya, seseorang yang seronok untuk kita luangkan masa bersama. Okey, poin pentingnya kat sini, walaupun naluri dan kisah silam kita tu ada pengaruh, kita bukan hamba kepada semua tu, kita ada kuasa untuk memilih secara sedar. Persoalannya, macam mana nak buat pilihan yang bijak? Caranya, kita kena mula beralih daripada sekadar ikut gerak hati kepada membuat keputusan yang betul-betul sedar tentang apa yang kita perlukan untuk satu hubungan yang sihat dan berkekalan. Ada 3 langkah mudah yang boleh kita guna. Pertama, tengok balik hubungan-hubungan lama kita tu. Anggap je macam data. Kedua, buat senarai apa yang kita suka dan apa yang kita memang tak boleh tahan. Dan ketiga yang paling penting, fokus pada perwatakan. Sebab inilah benda yang paling susah nak berubah. Bayangkan kita buat senarai tanda amaran dan lampu hijau. Contohnya, adakah seseorang tu jenis yang suka mengkritik atau dia seorang yang sentiasa suportif dan memberi sokongan? Atau adakah dia lebih fikirkan diri sendiri berbanding seorang yang betul-betul prihatin dan ambil berat pasal kita? Perbezaan-perbezaan macam inilah yang akan tentukan macam mana hubungan tu akan rasa setiap hari. Perwatakan tu macam tapak rumah kan? Tapi kita kena fikir juga pasal tiang-tiang yang sokong rumah tu. Fikirkanlah, cara komunikasi korang macam mana? Membina ke atau asyik meruntuhkan je? Adakah anda berkongsi visi yang sama tentang keintiman dan juga tentang keibubapaan? Adakah pintu emosi sentiasa terbuka atau sentiasa terkunci? Dan akhirnya, data yang paling penting ialah apa yang anda rasa. Macam mana perasaan anda bila dengan dia? Kalau anda rasa sentiasa kena berhati-hati, macam berjalan atas kulit telur, itu petunjuk yang paling jujur tentang sihat atau tak hubungan tu. Anda tak perlu cari orang yang sempurna sebab tak ada pun orang macam tu.
Tapi, bila kita tahu apa yang betul-betul penting untuk kita, itulah langkah pertama untuk membina satu hubungan yang memuaskan dan berkekalan. Jadi, apa 3 lampu hijau yang paling utama dalam senarai anda? Cuba fikirkan.